Assalamualaikum, welcome back to OBB TV. Sekarang ni apa yang kami nak buat? Bersambung dengan konten sebelum ni, iaitu konten kuis Ramadan. Hari ni apa yang kami nak buat? Kami nak buat JJ special untuk malam ni dan juga channel ni. Tak pernah dibuatnya JJ ya. Kita akan buat dua JJ, iaitu satu JJ orang yang tak puasa dan kita direct tu untuk JJ Raya Game. Memandangkan ini dah apa Ramadan hari? Apa Ramadan saya berdatang. Bela yang dapat mana ustaz ni? Dalam 14, 15 Ramadan. Sudah tengah-tengah Ramadan dan hampir kita menyambut Syawal kan. Let's go. Wah, nak putih. Alright guys. So, kita ada Ali kat sini. So Ali, memandangkan ustaz dekat sini. So, bagi satu JJ untuk orang yang tak puasa kan. JJ, alamak. Apa pandang-pandang? Oh, seronok lah tu puasa penuh. Tapi dekat solat. Alright. Memang pedih itulah kau. Jangan puasa saja tapi tak sembahyang kan. Kita move on kepada Amirul. Boleh tak buat JJ untuk orang puasa? Tapi dia ada kaitan yang pasal tak puasa ni. Untuk Amirul. Okay. Anak Jobli. Apaan tu? Semua puasa kalau mata masih ramang tengok perempuan. Mari jauh. What? Ana Jobling. Apa kan? Ana ada masalah dengan Ana Jobling ke? Tak ada lah, Anak Jobli cantik. Okay. So kita move on kepada orang yang ketiga, iaitu Adi. Adi, Let's let's go. go. Alright, Adi. Seperti kita tahu, budak baru lepas SPM, otak masih segar. Adakah anda hilang semua pelajaran anda? InsyaAllah ada lagi lah. Dah ada lagi ya. Alhamdulillah. Berjalan. Oh tak, bukan. Yang tu bukan. Itu soalan SPM. So Adi, bagi sikit pengajaran dekat orang yang tak puasa. Apa biar Awak tu. apalah kulit hitam jadi bikin geng plastik hitam. Satu, dua, tiga. Saya boleh entah ya. So, let's go. Okay, memandangkan dia seorang lagi tak bagi JJ. So, marilah kita sama-sama mendengarkan JJ orang tak puasa daripada cucu. Let's go. JJ saya macam berbentuk pantun. Okay. Okey. Bakak guna api terasa bahang. Asyik. Bakak api akan kasih semua. Cukup. Neraka tak pernah nak panggil. Je yang nak masuk semua. Sudah kita move. Itu saja untuk JJ untuk orang tak puasa tu. Untuk orang yang tak puasa ni, puasa lah. Benda ni sebulan sekali je pun. Sebulan sekali? Sekali bro. Ya Allah. Betul sekali. Maaflah saya ni tersasul sikit. Dah tu banyak tu. Tahun sekali ya. So jangan IC je Islam. Okay, kita move on kepada JJ Raya Syawal. Let's go. Alright, so JJ orang tak puasa dia. Ini JJ Syawal pula. Tapi hampa usia kata awal lagi hampa ni sambut, baru tengah puasa. Ni dah 14 Syawal. Baju raya orang satu Ramadan dah beli. Make on. JJ Syawal sana. Ya, saya punya JJ ni berbentuk pantun lah. Mohon support lah. Okey Amirul. Kata-kata hari ini Mas Amirul. Pagi raya makan rendang Asyik. dengan ketupat cicok. Kalau awak masih bujang, marilah berapatkan kuah dengan saya. Alright geng. Area-area Penang tu yang mana nak rapat kat kuah. So kita move on kepada ustaz kita balik. Ustaz, Syawal nak menjemah. Puasa pun dah nak habis. Sikit lah kata-kata untuk Syawal ni. Kata-kata tu ada, tapi lain sikit daripada yang lain lah. Ramai orang bergaya di hari raya. Asyik. Tapi kenapa ramai lagi yang bersedih? Sebab apa? Sebab
Kan? Ustaz kata hampa single. Tu hampa tengok apa lagi? Cepatlah halalkan benda yang haram. Single di sini bukan masuk hubungan yang haram, hubungan yang halal, adik-adik. So tadi kita sudah habis dengan Alip yang tadi lah share. So mari kita dengarkan JJ daripada Cucu. Let's go. Okay, ni untuk anak-anak Melaka yang selalu abah minta dia kaya. Berlari 5 km terasa bengah. Asyik. Bakar sate guna lidi. Oh, satel. Cukup. Kalau hampa asyik duk tanya, mana mak ngah? Mana mak ngah? Nah? Apalah semua kita sembang balik pasal duit raya tadi. Okay, boleh lah. Betul boleh lah kita rehat. Semua pantun semua terbaik lah. Kita dapat. Alright kan? So, macam mana JJ saya tadi? Tak kan? Cuba rating dekat bawah. So, Adi, the last man standing. Okay. Adi! Kata-kata rayanya dong. Pak Cik. Apaan tu? Pak Nur. Pak Cik. Tengok duit raya tadi. I'm speechless. I'm very speechless. Adi, dah habis Adi. Aduh, Let lu. Tadi test. hamba bapak. Okey. Ada lagi ni? Yang seorang je double kill ni. Okey. Kata-kata rayanya Mas Adi. Cucu kari. Apaan tu? Duit raya memang abang tak boleh nak bagi. Tapi kasih sayang kebahagiaan abang tak payah minta, abang memang bagi. Tobat guys, tobat. Alright guys. Tobat. Kata-kata yang sangat sedikit menggelikan daripada Adi. So yang kita pergi ke outro yang seterusnya. Let's go. Alright guys, so berakhir dengan JJ tadi. Kata-kata sikit daripada Ustaz kita. Janganlah hampa fikir dunia, tapi fikir akhirat semua. Okay, Alip, quote of the day-nya. Jikalau kita mengejar dunia, pasti takkan dapat. Walaupun dapat, pasti tak banyak. Walaupun banyak, tapi tak akan puas. Walaupun puas, tak kekal selama-lamanya. Tapi, jika kita mengejar akhirat, sudah pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, kekal abadi selama-lamanya. Alright guys. So, saya harap kata-kata tu bukan sekadar kata-kata daripada Ustaz Alip kita. Saya harap hampa dapat hadam benda tu sebab benda tu pun berguna untuk kita juga kan. So yang berakhir dengan konten kita pada malam ini. Tirai kamar. Mana tim yang lain ni? Tirai kamar. Okay, jumpa hampa pada next konten. Kucing pun. Kalau kucing broken tu. Wabarakatuh. Yang baik semua datang daripada Allah, yang buruk semua datang daripada Allah. Ciao. Lingango le gole gole wacha lingango 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 le gole gole wacha lingango lingango